So hari ni kita akan buat soalan kertas 1 trial SBP yang baru ni, tahun 2025. So yang this year yang SBP punya, kita akan buat soalan 1 sampai 10 saja. So kalau korang rasa nak lagi yang extra tu kan, daripada soalan 11 sampai 40, ataupun nak try yang negeri lain-lain juga, boleh tekan link dekat bawah Okay, so jom kita start. Okay, apakah nilai digit 6 bagi nombor 26489 asas 9? Ni soalan form 4, syllabus form 4. Okay, benda pertama korang buat ialah korang susun dulu ikut kotak. 4, lepas tu 8. Buat kotak, lepas tu tengok. Soalan ni pasal asas 9 kan. So, korang start dekat bawah ni. 9 asas kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Okay, tapi soalan ni dia nak spesifik nilai digit 6. So, kita nak fokus kat nombor 6 je. 2648. Okay. So, bila kita nak fokus dekat nombor 6, kita just darabkan dia. Okay, 6 kita nak darabkan dengan 9 kuasa 2. So, kita dapat jawapan 486, iaitu B. Okay, senang je susun nombor ikut asas berapa, susun daripada kuasa 0 sampai berapa yang soalan bagi. Tapi soalan ni fokus kat 6, tengok dekat digit 6 je. Okay, next kita nak buat soalan form 4 juga, asas nombor. So ini soalan ni kita nak tambah. So cara dia senang je, korang susun je macam bentuk lazim. So kita nak tambahkan dengan 3, 5, 6. Okay, so bila kita nak tambah asas, pastikan asas dia sama. So kalau case ni asas dia sama, iaitu asas 7. Okay, so jom kita tengok. So, yang pertama, 4 tambah dengan 6. So, 4 tambah 6, kita dapat 10 kan? Kita tak boleh letak kosong sini naik 1 Itu, kalau yang sekolah rendah kita belajar tu, itu memang soalan dah asas 10. Sebab tu boleh. Tapi soalan ni, ini dalam asas 7. Lain sikit. So, kita letak dulu tepi. 4 tambah 6, kita dapat 10. Tapi soalan ni asas 7 kan? Jadi, kita kena tolak dengan 7. Kenapa kita kena tolak 7? Sebab nombor dalam asas 7, dia hanya boleh nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Sampai nombor 6 je. Tapi 10 kan lebih besar daripada 7. Sebab tu kita kena tolak. So, kita dapat baki 3. 10 tolak 7, kita dapat 3. 3 letak bawah, 1 kena letak atas. Kenapa 1 letak atas? Sebab 10 ni dah lebih daripada 7. Jadi, kena letak sebelah. Okay, kita continue. 1 tambah 6 tambah 5. So, kita dapat berapa? Kita dapat 12 kan? 12 tolak juga dengan 7. Kenapa tolak 7? Sebab dia dah lebih daripada 7. So, 12 tolak 7, kita dapat 5. 5 letak bawah, 1 kena letak atas. Kenapa 1 kena letak atas? Sebab 12 ni dah lebih daripada 7. Okay, next kita continue. 2 tambah 3 dapat 6. Boleh tak letak 6 terus? Boleh. Sebab apa? Kan asas 7, dia mesti nombor yang kurang daripada 7. 6 kan kurang daripada 7, so boleh terus tambah macam biasa. Kat sini 1. So jawapan yang kita nak ialah 1653 asas 7. Jadi jawapan kita ialah D. Okey. Soalan 3. Diberi bahawa P sama dengan R over 3 minus R. Ungkapkan R dalam sebutan P. Apa maksud dia ni? Maksudnya dia nak jawapan korang R sama dengan apa yang dekat dalam ni mesti ada huruf P. So, kalau korang perasan, jawapan korang semua R sebelah kiri. Okay, so jom kita try. Yang ni ramai yang macam susahnya nak buat lah apalah kan. Ambil masa sikit je. Tapi insyaAllah boleh buat. So, P sama dengan R bahagi dengan 3 tolak R. So, apa kita buat? Kita nak pindahkan semua ni 3 tolak R ni pergi pindah sebelah. Kita nak darabkan dia. So, kita dapat P buka bracket 3 tolak R sama dengan R. Lepas tu korang kena darab dalam. P kena darab dengan 3, P kena darab dengan negatif R. So kita dapat P darab 3 dapat 3P. P darab negatif R dapat negatif PR sama dengan R. Okay. So next kita nak kumpulkan R dengan R, P dengan P. Tapi kalau korang macam nak pindah R ni pergi sebelah kiri, sebab kat sini kan R sebelah kiri kan, nanti korang akan banyak main dengan negatif. So tak apa, kita nak pindahkan R tu ikut geng dia je. So kita nak pindahkan negatif PR ni pergi pindah sebelah. Dia akan jadi R positif PR kan.
Yang sebelah sini masih maintain ada 3P. Okay, apa kakak buat kat sini? Kakak just pindah je negatif PR, pindah sebelah kanan. Jadi positif PR. Okay, next. Kita nak kumpulkan R sahaja. Yang ni nak buat faktor kan. Tahu tak faktor? Waktu form 2. Okay, ini kakak tunjuk sikit. So, bila soalan tu R tambah PR, macam mana kita nak kumpulkan R? Kita nak kena bahagi dengan R dulu. Semua ni kita nak bahagi dengan R. Okay? So, bila R bahagi dengan R, kita dapat 1. Tambah. Bila R bahagi dengan R, yang tinggal hanya P. Macam tu lah kita faktorkan. So, dekat luar ni, jangan lupa luar bracket letak R. Sebab apa? Kita bahagi dengan R tadi. So, kita letakkan dekat luar. So, kita siap lah perfaktoran kita. R sama dengan 1 tambah dengan P. Okay, tapi kita nak R sahaja. Jadi, yang ini kita kena pindah. Semua tu kita bawa pindah sebelah. So, dia jadi bahagi. So, 3P bahagi dengan 1 tambah P. Tapi tengok jawapan semua sebelah kiri kan. R dia. Jangan risau. Kita just tukar tempat je. Tak ada masalah. Jadi R kita pindah tempat pergi sebelah kiri. Yang 3P bahagi 1 tambah P ni kita pindah sebelah kanan. Ingat, yang simbol jangan ubah apa-apa. They still the same. So, dapat jawapan D. Okay. So, kalau korang masih struggle topik ni, pergi study balik dekat form 2. Yang ni perfaktoran kalau tak silap kakak form 2. Okay. So, next. Soalan 4. Rajah 1 menunjukkan sebuah pentagon sekata PQRST dan QRU ialah garis lurus. Okay. Jangan ingat dia type dekat atas tu tak ada apa-apa makna. Please. Setiap arahan dia bagi tu ada clue yang dia nak cerita kat korang. Okay, apa clue dia kat sini? Pentagon sekata PQRST. Maksudnya pentagon kena tahu 5 sisi. So, kita nak check. Macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Apa maksud sekata? Maksudnya dia sama sisi. Panjang ST sama dengan panjang TP, sama dengan PQ, sama dengan QR, sama dengan SR. Itu maksud pentagon sekata. Next clue dia bagi. QRU ialah garis lurus. Ini ialah garis lurus. Bila nampak je perkataan garis lurus, kena ingat dalam otak sudut dia ialah 180. Garis lurus je, ingat 180. Itu semua clue. Clue yang korang kena ingat, yang boleh bantu korang untuk jawab soalan. Okay. So, next dia kata hitung nilai bagi X tambah Y. Okay. So, kakak padam balik semua ni. So, sekarang kita nak cari nilai X. Okay, kita nak cari nilai X kat sini. Macam mana kita nak cari ni? So, kita boleh guna clue dekat sebelah dia. Tapi macam mana nak guna kat sebelah dia? Inilah formula ni, pentagon sekata ni. Nak cari nilai dekat sebelah tu, korang boleh guna formula. Formula ada bagi tau dekat formula booklet. Tolong pandai-pandai lah. Check balik. Untuk pentagon sekata. So, kita nak cari sudut dalam. Formula dia ialah, kita nak cari dekat sudut SRQ tu. Okay, formula dia, kita ambil berapa bilangan sisi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 sisi, tolak 2, darab 180, bahagi dengan 5. Okay, kenapa kita nak bahagi 5? Sebab kita nak cari satu je kat tepi ni. Sebab tu kita kena bahagi 5 sisi. So, kita dapat jawapan 108. Apa maksudnya? Okey, maksudnya dekat corner ni dapat 108, 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 dekat corner ni dapat 108. Okey, itu clue yang pertama. Tapi tadi kan dia dah bagi ni QRU ialah garis lurus ni. So maksud dia tengah bisik kat korang. Weh, jawapan dia ada kat sini. Korang tahu total garis lurus ialah 180. Lepas tu dekat sini kan tadi ada X. Dekat sini tadi kan kita dah jumpa 108. Ni, kakak zoom dekat kawasan ni ke sini. So, apa dia nak cerita kat korang ialah bila X tambah dengan 108 dapat total 180. So, X tambah 108 sama dengan 180. Nak dapatkan X
180 tolaklah dengan 108. Korang akan dapat X 72. Okay, so dah settle X. Next, kita nak kira Y pula. Okay, untuk kira Y ni, dia punya clue kakak nak bawa keluar yang ni. Okay, untuk dapat Y pula. Jauh sangat beza gambar rajahnya. Okay. So kat sini kita tahu, kat sini ada 108. Sekejap, sini P, sini Q, sini R. So kakak zoom in yang ni. Allahu Akbar. Kakak zoom yang ni ke sini. Korang fokus kat sini lah. Okay, so kat sini Y. So, ingat tak tadi dia cakap pentagon sekata? Apa formula sekata? Apa clue dekat sekata ni? Sekata maksudnya sama sisi. Ini ST sama panjang dengan TP, TP sama panjang dengan PQ, PQ sama panjang dengan QR, QR sama panjang dengan SR. So, bila dia sama panjang, sini sama dengan sini, maksudnya sisi dia pun sama, sudut dekat bawah tu. Bila sisi sama, sudut dekat bawah dia pun sama. Ini akan sama dengan sini. Jadi, kalau sini Y, maksudnya sini pun Y. Itulah dekat dalam soalan dia memang dah ada clue. Korang kena pandai extract je. So, satu triangle total dia berapa? 180. Jadi, maksudnya Y tambah 108, kita akan dapat 180. Y tambah Y, kita dapat 2Y. 180. Ini kan positif, minus sebelah dia akan jadi negatif 108. So, kita dapat 72. Tapi kita nak Y saja kan? 72 bahagi dengan 2. Y kita dapat 36. Okay, dah siap. Tapi soalan minta X tambah dengan Y. Jadi X kita 72 tambah dengan Y kita 36. So, kita akan dapat 108. Okay, so jawapan yang kita nak ialah C. Kalau rasa macam tak faham, boleh ni balik lah. Tengok balik video ni. Okay, tapi macam kakak cakap, dekat ni ada banyak clue dia yang korang kena faham. Okay, next soalan 5. Rajah 1 menunjukkan pengagihan gaji bulanan Faris. Tentukan nisbah pelaburan kepada perbelanjaan Faris. Beri jawapan dalam bentuk termudah. Okay, kita daripada sini kita tak tahu pun berapa gaji dia kan. Tak ada pun dia bagi. Tapi, jom kita tengok. So, dia cakap nisbah pelaburan kepada perbelanjaan. Okay, so kita tahu kalau dia pakai percentage, full percentage yang kita tahu ialah 100% lah kan. Macam markah 100% kan. So, kiranya daripada 100%, macam 10% dia pakai untuk, kakak pakai English sebab pelaburan dengan perbelanjaan sama, huruf P. So, kita pakai English. So, yang ini saving 10%. So, pelaburan dia maybe 25% dekat sini investment. Jadi, yang baki dia ialah dia punya expenses. Nah, itu maksudnya dalam satu bulatan penuh ada 100%. Jadi, kita nak ambil, kalau 10% dah pakai untuk gaji. So, kat sini dia dah pakai 10%. Investment dia dah pakai 25%. So, the rest of salary tu, maksudnya kita tolak je lah. 100%, tolak 10%, tolak 25%. Tolak 25%. So, kita akan dapat baki 65%. Maksudnya sini 10%, yang investment dia 25%, yang kat sini 65%. Okay. So, dia tanya dalam bentuk nisbah. Nisbah maksudnya inilah. Dia nak pelaburan, investment, nisbah, expenses. So, bila korang perasan, walaupun dia tak bagi dalam bentuk RM, tapi bila soalan nisbah, korang kena samakan unit tau. Sebelum nak convert pada nisbah, unit kena sama. Contoh, kalau satu pakai sen, sebelah lagi pakai RM tak boleh. Dua-dua kena convert RM dulu ke atau sen dulu. So, kalau gram dengan gram, kg dengan kg, RM dengan RM, sentimeter dengan sentimeter. Dalam kes ni, percentage kepada percentage. So, bila semua dah dalam percentage, baru boleh buat. So, investment kita ialah 25.
nisbah expenses kita 65. So adakah jawapan kita D? Semua macam excited kan dia dapat jawapan? Tak. Sebab apa? Soalan ni kan dia minta beri jawapan dalam bentuk termudah. So guna je kalkulator. Nak bahagi boleh, nak guna per pun boleh. So 25 per 65, korang akan dapat jawapan 5 per 13, iaitu 5 nisbah 13. So jawapan yang kita nak ialah B. So hati-hati memang kadang-kadang bila dia dapat jawapan memang too excited lah dah. Dia dapat jawapan betul. Dah ada jawapan dekat D ni. Tapi tak baca soalan habis. So hati-hati. Okey, soalan 6. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi kad nombor perdana kurang daripada 20. Hitung kebarangkalian memilih nombor ganjil. So nombor perdana wajib hafal. Biasanya setiap tahun dia akan masuk sekali. Tak masuk kertas 1, dia masuk kertas 2. Tapi memang selalu masuk. Memang confirm lah. Boleh dikatakan confirm. Nombor perdana ni akan masuk. Jadi tolong hafal. So kita nak senaraikan dulu nombor perdana. Okey, nombor perdana ialah nombor 2, 3, 5, 7, 9 bukan 9 selalu budak fikir nombor perdana bukan. 11, 13, 17, 19. Yang tu yang kurang daripada 20. Okey. So next dia kata pilih nombor ganjil. So kita nak probability yang nombor ganjil. Okey, mana yang nombor ganjil kat sini? 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 daripada total ada berapa? 8. So 7 per 8. So jawapan yang kita nak ialah B. Okay, next. Segitiga PQR dan STU. Antara berikut yang manakah memenuhi ciri sudut-sudut sisi apabila segitiga PQR dan STU adalah kongruen. Okay, ni syllabus form 5. Okay, kita nak cari AAS. Okay, so untuk topik ni lagi bagus kalau korang faham dia dalam bentuk English. Sebab bahasa Melayu ni susah sebab kalau sudut pun kita pakai S, sisi pun kita pakai S kan. So sebab tu tengok dia punya akronim dia tu pun masih guna yang English. Angle, angle, side. So sini senang, AAS. Okay. So bila korang dapat soalan macam ni, tips dia ialah korang kena cari yang tak ada gap. Maksudnya dia straight je. Tak boleh yang ada skip satu line ke skip satu angle. Tak boleh. So apa yang kita nak ialah kita nak tengok dia start dengan angle kan. A ni ialah angle. So kita nak tengok angle apa yang ada. Okay, kat sini ada satu angle. Dia sama dengan siapa? Dia sama dengan yang ni. Kenapa? Sebab nampak tak double line kan. So itu angle. So kita nak tengok sudut PQR dengan sudut STU. PQR sama dengan STU. Okay, so yang ni betul. Ni pun betul. Dan ni dia kata sudut QRP. Dia pilih yang ini dengan SUT. Dia pilih yang second one. Boleh je, tak ada masalah. So yang ini yang so far betul. Okay, next kita nak pilih angle lagi. Angle apa yang ada kat sini. Dia akan sama dengan yang ini. Okay, so kita tengok sudut yang ni. QRP. QRP. Ini dia sama dengan sudut TUS. Sama. Okay. Now yang ni senang. Angle, 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 angle. So sekarang kita nak pilih side. Okay, side mana yang betul? Okay, so tips kakak ialah korang kena cari yang macam kakak cakap tadi, tak boleh ada gap. Maksudnya lepas angle, kena jumpa angle balik. Lepas angle, kena jumpa side. Tak boleh pilih angle lain ke apa ke, side ke. Dia mesti pilih side sebelah. Okay, so jom kita tengok. Kalau kat sini tadi, dia kata yang angle. So ini angle. Lepas tu kita jumpa balik angle. Lepas tu kita nak pilih side. Maksudnya sebelah dia. Terus kena pilih yang side sini. Jadi side kita nak pilih yang ini. Bila korang nak ambil yang ini, korang tak boleh skip tau. Contohlah, korang kata okey lah kak, so side dia yang ini. So korang kata still juga sama kan, angle, angle, side. Tak ada masalah. Okay, kat sini dia problem sebab kakak cakap
kebiasaannya dia mesti yang tak boleh ada gap. So kalau sini dah angle, kat sini dah angle, side dia mesti yang sebelah dia juga. Tak boleh. Kalau korang ambil yang ini, korang dah skip line ni. Sedangkan kat sini masih ada wujud satu line. Kenapa nak skip dia? Kenapa nak ambil yang ni? So kena ambil yang sebelah dia. So kita tak boleh ambil yang PQ ni. Kita kena ambil yang PR. Yang ni side yang paling terdekat dengan angle 3. Yang ni pun sama. Yang ni angle, sini angle. So kat sini lah kita punya side. Macam tu. So side kita ialah PR sama dengan SU. Yang ni. Kalau yang ni dia pilih QR. Dia pilih side sini pula. Lagilah, tak boleh. Kalau sini angle. Lepas tu sepatutnya angle side angle lah. Tapi soalan cakap dia nak angle side. So yang ini salah. So kita nak jawapan kita ialah A. Okay, ingat lah. Dia mesti yang berturutan. Angle. Macam ni, angle. Lepas tu dia jumpa angle. Lepas tu dia jumpa side. Ni pun sama. Angle. Dia jumpa angle. Dia jumpa side. So macam tu nak cara baca dia. Okay, soalan 8. Darjah 3 menunjukkan 5 trapezium dilukis bagi grid segi empat sama antara trapezium ABCD, yang manakah imej yang betul bagi trapezium K di bawah satu pembesaran. Okay, so kita nak fokus kepada K. K ni ialah kita punya objek. So kita nak cari imej mana yang sepadan dengan dia, mana pembesaran. So kita nak compare dua benda. Pertama kita nak compare dia punya tinggi. Okay, tengok. Okay, tinggi, 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 tinggi. Lepas tu kita nak compare dia punya tapak. Tapak, 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 tapak. So jom kita tengok. Kat sini tinggi dia 4, tapak dia 2. Okay, kita nak fokus dekat A. So kat sini tinggi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Tapak dia ialah 3. So kalau kita tengok yang ini, nak comparekan dengan objek dia, ni 4, ini 8 kan. Maksudnya dia darab 2 lah. 4 darab 2. So maksudnya yang tapak dia pun mesti kena darab 2. 2 kali 2 sepatutnya kita dapat jawapan 4. Tapi sini 3. So sinilah salah kan. So A ni salah sebab dia tak proportion. So kalau dia membesar 2 kali ganda, sepatutnya dia punya tapak pun membesar 2 kali ganda lah. So maksudnya macam kepala dia je yang besar, badan dia still sama. So tak boleh lah. So macam tu kita nak tengok dia sama ke tidak. Okay. Okay, next kita nak try B pula. Okay, yang B tapak dia 2. Okay, so maksudnya sama je lah 2 dengan 2. So sepatutnya tinggi dia kena 4 lah kan. Sebab kalau sama 2, 2. So sini sepatutnya sama lah dengan ni 4. Tapi kat sini kenapa dia punya tinggi dia 2 je. So ini pun salah. So B salah. Next kita nak tengok C. So tapak dia kat sini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, macam mana 2 boleh jadi 4? Maksudnya dia darab 2 lah kan. So kat sini pun kena darab 2 lah. 4 kali 2 sepatutnya 8. Tapi kenapa sini 6? Ni pun salah. So C salah. So next kita tengok ini 2, sini 4. Kita tengok. Tapak dia 2. Tapak dia 2. Tinggi dia 4. Sini 4 juga. So sama. Maksudnya K tu dia sepadan je. Sama dengan D. Dia tak ada membesar 2 kali ganda ke 3 kali ganda ke tak. So jawapan yang kita nak ialah D. Okay. So next soalan 9. Okay, rajah 4 menunjukkan 2 graf fungsi kuadratik. Fx sama dengan negatif mx square tambah 5 dan gx negatif 4x square tambah 5 lukis pada paksi yang sama. Apakah julat nilai yang mungkin bagi m? So dekat sini kita tengok. Okay, bila korang nampak soalan dia yang ada negatif kat depan, negatif ni just tunjukkan graf tu senyum atau sedih. Kalau depan dia positif, depan A ni, depan x square tu positif, kita akan dapat graf senyum. Kalau negatif, kita akan dapat graf sedih. So dalam kes ni kita dapat graf sedih lah. Tapi kita nak comparekan nilai M tu. Nak comparekan dengan nilai 4. M dengan 4. So kat sini kakak ada tunjuk. Dia kata bagi graf kuadratik, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik. So kita nak ambil contoh yang ini. So dia kata nilai A2 ni dengan sini nilai A1. Yang ini kan A2, yang dekat dalam ni untuk A2, yang dekat luar ni A1.
Nampak tak? Nilai A1 lebih kecil daripada A2. So, bila kita tengok A1 kecil, dia punya bukaan dia lebih besar, lebih luas. Tapi kalau yang A2 ni kan lagi besar, tapi lagi kecil pula graf dia. So, kita kena fikir yang bila A ni kecil, dia punya bukaan tu lagi besar, lengkuk dia lagi besar. Maksudnya, kalau kat sini 4, kalau yang kat sini mesti lagi kecil daripada 4 lah. M ni mesti lagi kecil daripada 4. Boleh jadi 3, boleh jadi 2, boleh jadi 1. M tu. Sebabnya, kalau 4 dekat dalam, kecil je. Tapi yang dekat luar ni, dia mesti nombor yang lagi kecil. Maksudnya nilai dia lagi kecil daripada 4. So, apa yang boleh? Yang A. M dia mestilah lebih kecil daripada 4. Dia boleh nombor 3 ke, 2 ke, 1 ke. Macam tu. Ini tak ada kiraan tapi dia properties saja. Okey, dah pergi ke soalan 10. So, kalau korang mencari soalan model trial negeri yang ada jawapan macam ni, dah ada ajar step by step, nanti korang nak buat revision sangat senang. Ikut negeri, korang boleh tekan link dekat bawah. Okay? So, Raja 5 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan buku yang dijual di kedai buku masyhur Pustaka Ilmu Ceria dan Telaga Ilmu dalam tempoh sehari. Okay, so dia ada 2, komik dengan novel. Antara berikut yang manakah benar tentang carta palang? Okay, so yang ni kena ada kiraan. So, jom kita kira dulu. Untuk novel, 15, 20, 10, 15. Ambil dari sini ya. Okay. Sini, baca kat sini. Next, yang untuk komik pula 10. Okay, macam ya Allah, tak ada ink. Mana dapat 10? Sebab 25 tolak dengan 15. 25 tolak dengan 15, kita dapat 10. Yang ni tolak yang ni, 40 tolak 20, dapat 20. Yang ini tolak yang ni, 40 tolak 10, kita dapat 30. Yang ni tolak yang ni, 30 tolak 15, kita dapat 15. Okay? So, next kita nak kira total. Komik ada 10 tambah 20 tambah 30 tambah 15. So, komik ada 75. Ya Allah, macam mana ni? Tak ada ink pula. 75. Novel 15 tambah 20 tambah 10 tambah 15, 60. Okey. So, antara berikut yang manakah benar tentang carta palang berikut? Perbezaan bilangan buku novel dan buku komik yang dijual di keempat-empat kedai ialah 10. Okey, so jom kita tolak. Nak 75 tolak 60, kita dapat baki 15. So, kat sini dia kata 10 kan? Salah. B. Perbezaan bilangan buku yang dijual antara kedai pustaka dengan kedai telaga ilmu ialah 10 buah. So, pustaka ada 40, telaga ada 30. So, 40 tolak 30, baki dia 10. Yes, 10 buah, betul. So, jawapan yang kita nak ialah B. Okay, so itu sahaja kelas kita hari ini. Dah ada 10 soalan untuk modul trial SBP. So, kalau korang nak lagi yang soalan seterusnya dan juga negeri-negeri lain, boleh tekan link. Okay, thank you.